Mana Bella? Oh. Okay, Bella masih sedang dikerumuni dengan orang. Ya. Kita tunggu dulu ya. Oh, saya tak pernah je nak kasi umbrella. Oh. Khairi Ilyas, Muhammad Khalid, Muhammad Fahmi, Muhammad Faizal. Jom. Siti Rozana. Ramai semestinya teruja melihat kelibat Bella Astila dan Syed Saddiq di dalam live. Live itu memaparkan Bella dan Syed Saddiq bersama-sama memberi bantuan berupa baju raya dan beberapa barangan lain kepada warga Muar. Apa yang mencuit tumpuan ialah apabila Syed Saddiq merakam Bella yang sedang memayungi ibunya ke kereta kerana cuaca yang renyai-renyai. Mana kat Jilah boleh? Mana yang ini aku dah. Assalamualaikum. Kita sampai dulu tak pergi mana? Mana yang senang? Ni dah ramai sini buat sini. Nak sampai itu? Nak sampai itu? Macam mana cara dia ni? Mari kita. Muhammad Indra Hafizah. Muhammad Indra Hafizah. Ni. Muhammad Zafran. Mungkin sebab hujan. Ini Zafran. Muhammad Mazri, Muhammad Syazan. Muhammad Aidil bin Nur Azizan. Ahnab Naufal, Karul Hanifi. Ahmad Osman bin Syahrir. Ahmad Osman Syahrir, 9 tahun. Afwan Syahmi bin Muhammad Wali Hanif. Siapa? Adik dia. Muhammad Adib Rizki bin Hanif. Putra Akil Firdaus bin Muhammad Salikin. Muhammad Isyad Hanif Abdul Wahab. Muhammad Isyad Muhammad Rahman. Lain dah okey lain. Lalu kalau dah tak datang. Raihan bin Romzi. Muhammad Zafran, Muhammad Zaidi. Okey, kalau lain dah okey jangan lupa komen. Nak tengok dah okey belum. Muhammad Naufal Jasif bin Nurdin.
Naufal Syahzif bin Nurdin. Beli jauh ni. Hijau ah. Khairi Ilyas, Muhammad Khalid. Muhammad Fahmi, Muhammad Faizal. Ini gambar. Ini dia nak gambar. Jom. Bang, nama dengan baik. Muhammad Fayyad Zamri bin Azlan. Okey, tak gerak, jangan risau. Muhammad Haras. Jangan lupa share live ni ya. Share ke grup-grup. Muhammad Hazri bin Azli. Hazri Azli. Ajar Hazri. Muhammad Haikal Zulkarnain. Muhammad Kampung Seri Menanti Muar. Muhammad Hakim Muhammad. Oh, ni depan ni. Oh, di belakang tu. ID Zakwan. Muhammad Aiman Mursyid bin Muhammad. Terima kasih. Dah sejuk dah kat sini. Dah macam dekat New Zealand sekarang dah sejuk. Okey. Ini Miawa Pek Dondong. Jack tengah pergi ada kerja. Farida. Kat Muar pun ada Seri Menanti. Okey. Siti Rogana. Siti Rogana. Muar dekat Seri Menanti Darat. Rumah Tok Bustomi. Oh ni macam ni. Kalisha Yasmin. Hello. Dalam 15 minit lagi. Baru separuh dah. Izzat 8 tahun. Izzat. Nur Ikram 10 tahun. Lag balik ke? Kalau lag balik bagi tahu. Nah, ni jap. Nur Aira. Setting lain jap. Aira Aminah. Hello, Assalamualaikum. Masih lag lagi ke? Hello, Assalamualaikum. Kalau okey, tolong kejap. Sebab tadi phone lagi satu. Kita try yang ni. Sebab sekarang hujan. Oh, sorry. Tak apa, sorry. Tak apa. Senang nak jumpa kan? Betul. Dah jumpa dia, ambil je lah gambar video semua kan. Tok, baik ya? Sihat. Alhamdulillah. Aku sediakan ruang untuk korang. Tapi cuma hujan je lah. Tak apa.
Makan 40 pun. Ulang 40 kali. Dah. Dah. Jom. Oh, nak pasang set. Syok, kau dah buat aku sejuk ni. Pergi claim kat pejabat. Ni dah boleh buat run camera, kita jalan-jalan. Okey. Ni pun kita dah nak gerak ke yang terus je. Dapat budak-budak ni suka main hujan. Ha. Tak apa. Bella tu selamat. Nah, dia nak cakap. Suka sangat main hujan. Panas ke air hujan ni? Centung sekali. Hai. Skrikot. Nak cakap fan kat situ. Itulah ni. Tempat seterusnya. Allah, Ami pula yang kena hujannya. Tempat seterusnya kita pergi ke laman Tok Idi Parit Amal. Cakap Tok Ubi dah tadi. Tok Ubi. Tok apa? Tok Idi, laman Tok Idi. Ubah nama tempat. Salah. Sorry. Kian Muan. Tak. Tempat. Okey. Tu nama Johor tadi Bandar Baru apa? Bandar Uda Baru. Maaflah. Tak hafal nama-nama muan ni. Dia belum keluar. Oh, dia belum keluar. Lah nak bawa phone. Nah, ambil lah. Okey. Sekejap, Ami kamera depan. Tak payahlah. Nah. Ada? Saja je. Oh. Assalamualaikum semua. Tadi kalian telah menyaksikan Jack dan Ami beraksi bersama. Ya. Jack muka dah merah dah tu. Bella. Ya. Saya rasa cukuplah tengok saya dengan Bella sementara. Kita tengok Jack dan kita tengok Ami. Dua-dua bermandi hujan ya. Orang kata mandi hujan dekat Muar ni dia bakal membawa apa keberkatan. Tengok muka merah. Yang ni merah. Tapi ada make up sebenarnya macam badan merah tu betul. Mana Bella? Oh. Okay. Bella masih sedang dikerumuni dengan orang. Ya. Kita tunggu dulu ya. Oh, saya tak pernah je nak kasi umbrella. Oh. Okay, kita jumpa dekat tempat lagi tu. Tunggu dalam setengah jam lagi. Ha? Tengah buat. Sekejap lagi siap saya sana. Tak boleh, kita kena buat yang tak boleh, kita kena buat yang saya pun
Kejap. Cik masuk dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.